Walaupun kita oh, ni 2 bot punya pancing. Lagi apa nak cakap? Weh, lumba jom, lumba. Lagi seorang pula. Lagi seorang. Naik apa ni? Hari ni aku dengan geng-geng semua nak pergi mancing jenggu. Udang galah. Sebab apa malam tadi aku dah dapat rasakan yang kita orang ni memang takkan kupau. Sebab apa aku dah mimpi kurang-kurang seorang hari 5-6 kilo jenggu kita akan bawa balik. Dewa keberuntungan ada. Jenggu kasih pedal sampai habis. Orang pergi mancing dia tak bawa pancing. Kau rasa? Ni kereta kat depan ni semua ni geng-geng kita ni. Ni dah ada sungai, dah nampakkan sungai dekat betul dalam kampung Ni dia orang ni tahu tak tahu sebenarnya ni. Ini dah kebun orang ni masuk ni. Betul sewaan bot. Sewaan bot dia. Okey, kita dah sampai dah dekat lokasi dia. Lokasi dia kat sini nama dia Pangkalan Bot Oren. Kalau kaki-kaki pancing, udang galah ke apa, dia tahulah pangkalan ni dekat mana ini geng-geng kita tu. Nampak tu, dia orang standby semua ni. Ini kalau tak dapat aku tak tahulah ni. Ini macam mana nampak ya bang. Yang ni macam memang muka ni kat sini. Banyak bot dia. Banyak bang, ada berapa bot ni bang? 40. 40 bot. Kau lagi mancing dengan microwave sekali kau bawa ni. Yang microwave ni. Cabutan mertuah ke apa dapat tadi? Cabutan mertuah. Dia cepot. Apa? Mancing dengan microwave sekali. Kau nak cocok kat mana? Kat buntun kau. Kau tengok saiz-saiz badan semua. Man, semangat kumpau man kita booking 2 houseboat. Yang ni satu, yang ni satu. Siap lengkap dengan meja lagi. Ada tandas lagi. Tapi kalau tak nak naik houseboat tu, kau boleh naik ni ni. Boat yang warna oranye ni. Ni banyak boat ni, ada 40 lebih. 40 lebih biji boat. Jom mancing. Terima kasih. Tak ada bawa bot kecil, lagi bawa rumah weh, jalan atas laut. Betul-betul ni kapten. Weh, lumba jom, lumba cepat. Lumba. Dah. Mana boleh ni 30, kita 15 gila kau jadi lumba. Tapi yang tu orang tua bawa. Belum apa-apa, buat kopi dulu. Bang, kopi bang. Kopi. Buat sedap-sedap bang Hilang ngantuk. Hilang ngantuk. Sekarang aku takut menyandar je kan. 5 kilo seorang. Jadi kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5 25 kilo. Jenggo kita akan dapat balik ni. Confirm, confident. Sebab apa malam tadi dah mimpi tau. 25 kilo. Ikan apa ni? Ikan baung weh. Baung mancing udang dapat baung Sedap baung. Baik-baik dulu disengat. Ni boleh campur dengan Maggi kan? Ini tadi Lagi seorang pula. Lagi seorang. Naik apa ni? Kena tipu ke apa? Kena tipu aja majang dia. Kena tipu je majang. Sana tak dapat, sini dapat. Sangkut. Sangkut apa pula ini? Aduh, sangkut pula. Kau duduk sebelah jamban. Udang belum dapat. Kita masak Maggi dulu. Dah pukul 12 tengah hari dah ni. Masing-masing perut dah lapar. Nampak kata ada restoran lah kat tepi sungai. Ada warung lah, apalah. Itu menandakan memang dah lapar sangat dah. Kita masak Maggi special dia. Nak dapat udang-udang belum dapat lagi. Kalau tidak dah celup dengan udang lah. Ini rakit sebelah bau ni. Mau nak singgah dia. Kau tengok. Makan dekat atas air. Kan? Dia tiup dengan angin sepoi-sepoi basah. Memang ngam. Makan paling sedap, perut tengah lapar. Tak sempat nak bercakap. Sedap. Syahdu.
Rugi sakit lah. Macam ni tak dapat udang pun tak apa. Hei, Kena kena dapat baring kejap. Ni aku dah ada buat kursi sandar tu kan. Ini kalau letak kepala ni confirm tidur je terus. Tidur ni. Angin dia. Duduk bawah geduk macam ni Ada pokok. Duduk bawah pokok lah. Habis lah Maggi. Oh, alah anak siapa lah ni. Woi! Woi! Apa belon. Zoom sikit. Belon. Angkatlah Zul. Belon. Angkatlah Zul. Zul angkat sikit. Tahniah. Rasa dapat belut. Dari pagi sampai petang kita belum dapat lagi jenggo kita. Orang kata dekat sini lebih kurang malam bau jenggo-jenggo ni ada makan. Sekarang ni tak ada makan lagi. Tengoklah kalau petang nanti laju ada makan, mungkin kita sambung lagi lah. Kalau tak ada, kita sambung kat sini ni. Ni sekarang macam inilah keadaan setelah sampai petang Mantap lah. Ikan tak dapat, kita tidur. Tadi diorang semua dah pergi sebelah hujung sana tu. Lagi satu lelaki dah pergi belah hujung. Dia dah naik atas dulu. Kita masih dekat bawah lagi ni. Macam inilah hasil kita baru dapat ni. Itu umpan udang. Yang ni ikan baung ni. Wah, abang-abang semua semangat kumpau Seorang makan koci, seorang bangun tidur. Yang seorang sana tengok TikTok. Elok lah tu. Pancing dah ke mana-mana. Semua tersidai kat tepi ni. Bangun tidur ni masing-masing ni semua ni. Sedap dulu tidur tabut. Kalah hotel 5 bintang Dia punya lena. Sampai pukul 5.30 petang dah dekat pukul 6 ni. Memang senang cerita kumpau. Orang kata dekat sini kalau nak mancing udang malam bau dia ada perlawanan sikit. Disebabkan kita pergi siang macam kan. Bukan, satu air besar yang masih sangat. Air besar yang masih sangat. Maknanya tak berhasil lah kita nak dapatkan jenggo-jenggo Dapatlah 6 ekor. Dapat 6 ekor tu pun anak-anak. Tak apa, ada rezeki nanti kita pergi cari pot yang lagi baik lagi. Nanti kita repeat bang. Nak mancing sini pancing air. Kalau air besar bawa stand sekal sekali. Sebab kalau naik houseboat ni, houseboat dia tak laju tau. Jadi kalau nak pergi jauh tu agak lambat sikit makan masa. Kalau naik boat tak apa, boleh pergi jauh sikit naik atas lagi. So kalau nak mancing kat sini naik houseboat ni, bawa set siakap sekali. Set udang. Kalau udang tak ada, air masih naik, boleh mancing siakap. Siakap lompat-lompat tadi. Senang cerita ini memang kumpau cuma dapat ikan baung dengan ikan duri je. Tapi ambil lah, lepak-lepak. Kita bukan nak mancing sangat pun, nak santai-santai je. Biasa kat dalam tu kita makan-makan apa semua kan. Yang penting perut kenyang kan. Itu Udang biasa itu biasa ayat untuk orang-orang yang kumpau ya. Itu biasalah kalau tak berkumpau betul ayat dia kan. Tapi sebenarnya hari ni main kumpau. Saya seekor pun tak dapat. Udang tak kena saya lagi. Bau udang tu jauh lagi. Jauh lagi kan. Pasal rehat lama kan. Tapi tak apa, kita ada yang happy dengan ramai kawan-kawan ni kan. Yang penting tadi kau tak rasa aku masak kan? Kau masak apa? Kau tanya dia orang kau masak apa. Lanjut sekejap. Gerak sikit dia bagi hidup. Kau cakap tak? Ni 2 bot yang pancing. Tapi kita sekejap je. Ni 2 bot punya pancing. Lagi apa nak cakap? Ni 2 bot punya pancing. 2 bot lah apa? 2 rakit. 2 rakit. Bukan bot, rakit. 2 rakit. Kau hidup lagi. Hidup lagi bang, menggelitik ni bang. Takkan kita nak tipu kan? Betul lah. Salah, takkan kita tak tipu kan? Tengok. Hidup lah bang. Ni bukan bohong punya ni. Jarang kita tak tipu tau. Jarang kita tak tipu. Ni guru dia. Walaupun kita kumpau tapi kami happy.